Boleh dah? Okey, sekejap Okay dah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua, sihat ya? InsyaAllah. Suara saya didengari betul? Okay, sebelum tu kita mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Tak apa, saya pegang. Kasih tak. Okey, yang berada di belakang saya harap boleh ke hadapan sebab hujung sekali je. Hujung dia ayat-ayat apa nak menarik minat lah. Kononnya tak apa, sambil-sambil makan. Okey, tak apa. Boleh je. Okey, yang penting boleh dengar suara saya. InsyaAllah di hujung nanti ada manis-manis. Tapi sedikit sajalah, seadanya. Saya saja nak kongsikan. Okey. Tahun ni saya kembali. Saya rasa setiap tahun saya bersama dengan Takafu. Jadi bila setahun sekali, jadi muka tu berubah. Okey, muka ni daripada zaman 2022 tau. Kak Yana kata tak payah tukar lah Zaza. Jadi muka yang sekarang ni macam tak sama je. Macam ni adik kan. Ni saya tapi zaman 2022. Okey. So dia macam segan nak tunjuk muka tu, tapi tak apalah. Okey, tajuk kita sangat simple, sangat mudah dan sebenarnya dekat dengan kita. Cuma kita harap hari ini kita kira macam ulang kaji semula. Boleh tak? Kita macam muhasabah diri balik. Kenapa tajuk ini dibawakan? Very simple. Dapat dunia, lupa akhirat. Kadang ada yang cakap juga kan, dunia tak adalah dapat sangat, akhirat tu pun macam jauh sikit. Macam mana tu? Tak apalah, kita sama-sama lah kita tengok apa yang sebenarnya kita boleh dapat daripada kenapa dunia dan akhirat ini kena bersama. Kenapa dunia dan akhirat ini perlu dikaitkan. Okey, saya petik kata-kata daripada Hamka. Dia kata kan, kalau kata kita hidup, kita makan, okey, haiwan lain juga makan. Sama juga kalau kita hidup ini sekadar untuk kita hidup semata-mata, biawak juga hidup. Ini kata-kata Hamka. Kalau kita hidup ini sekadar hanya untuk nak ada anak, nak ada suami, itulah yang kita akan dapat. Tapi kalau kita rasa hidup kita ni ada tujuan, siapa tujuan kita? Apa tujuan kita? Allah. Apa tujuan akhir kita hidup? Akhirat. Betul? So, kita akan berbalik pada benda yang sama, iaitu tujuan yang sama, iaitu kita nak kenal Allah. Kita macam mana cara kita nak dekat dengan Allah. Tapi macam mana pula dekat dunia ni ada macam-macam. Ada macam-macam benda yang nak kena hadap dekat dunia ni. Dengan kita kerja sebab apa? Okey, saya tanya dulu. Hari ni datang hari Jumaat ni bekerja sebab apa?
Oh, Masya Allah, ibadat. Masya Allah Kak, hebat-hebat. Okey, ibadat. Okey, lagi secara jujurnya, kalau tak kerja Ustazah, mana nak dapat duit? Betul tak? Setuju? Siapa setuju dengan saya? Angkat tangan. Sokong. Siapa yang rasa tak apa, saya tak kerja pun duit masuk je Ustazah? Alhamdulillah. Ada tak macam tu? Mungkin dia ada someone, mungkin dia ada, macam mana pun mesti ada usaha untuk mendapatkan harta ataupun duit tu kan. Paling-paling dia ada usaha nak kahwin dengan orang kaya. Paling-paling mungkin dia ada usaha untuk nak buat simpanan ke. Mungkin dulu dia dah ada simpanan, so dia boleh sekarang ni goyang kaki je. Tapi apa pun kita sebagai manusia, kita akan bermula dengan usaha tu. Betul tak? Itulah usaha kita dekat dunia. Tapi adakah semata-mata usaha di dunia? Betul? Kita kerja ni, tadi kita tanya, kenapa kita datang kerja? Sebab komitmen kerja, komitmen keluarga, komitmen nak bayar kereta lagi, nak bayar top up lagi, rumah lagi, anak-anak sekolah, belanja sekolah. Siapa kat sini yang dah berkeluarga, ada anak? Boleh tak angkat tangan sikit? Masya Allah, saya rasa dalam 80%, 90% semua dah berkahwin, kan? Berapa sehari belanja untuk anak seorang? Kita sekolah rendah berapa biasanya bajet anggaran dia? Boleh tak share? RM5? RM5? Masya Allah. Okey. Kalau sekolah menengah, RM10? Ya Allah. Sehari kita kerja dapat berapa sehari? RM35? RM40? Ya Allah. Itu baru seorang anak. Kalau siapa kat sini anak dia paling ramai sekali? Rasanya saya paling ramai. Ramai tu lebih daripada 5? Belum lagi InsyaAllah akan datang kan. Okay, itu bayangkan komitmen. Sebab tu kita kena ada usaha dalam, orang kata dunia ni, nak tak nak, memang kita kena buat sesuatu. Sebab ada komitmen-komitmen yang kita nak kena tanggung dekat dunia ni. Tapi kalau kita cuba lakukan dia dengan rasa tak apa, ada Allah untuk memberi rezeki. Kalau kita tak kerja, kita sakit pun, InsyaAllah ada rezeki yang Allah nak bagi. Kan, rezeki ataupun dunia ni, dia memang satu tempat yang untuk diuji lah, untuk kita rasa dia tak semudah yang kita sangkakan. Okay, memang kecil-kecil je kat sini. Macam mana saya nak zoomkan? Okay, saya sambil-sambil tu saya baca. Kebetulan slide ni cantik sebab saya edit tu, saya masuk, saya share sikit lah macam mana saya buat kan. Sebab saya sekarang ni pun sambung belajar dekat, sambung lagi belajar dekat UM. Jadi kalau slide-slide cantik macam ni, mesti kawan-kawan akan tanya, macam mana buat slide cantik Tips dia saya kongsikan. Buatkan nota, lepas tu kita pastikan dah betul, kita masukkan dekat ChatGPT. Tolong buatkan poster ni jadi cantik sangat-sangat. Saya tulis macam tu. Lepas tu saya cakap lah, saya nak apa? Nak gambar nak real, warna mesti ceria. Jadi saya saja nak kongsi, bukan selalu kan dapat slide-slide ni kan. Kalau kat surah-surah masjid pun tak ada. So saya kongsi-kongsi lah sikit, ngada sikit kan. Okey, saya bacakan kat sini. Berapa ramai orang yang berebut-rebut untuk nak dapatkan kehidupan yang baik di dunia, sehingga mereka lupa untuk nak buat persiapan ke arah kematian ataupun kehidupan yang kekal abadi selepas itu. Okey, inilah yang tadi saya cuba tekankan. Kita kerja dunia, kita memang tahu kita ni memang kena ada benda yang kita kena buat. Sekarang umur kita dah berapa? Tanya diri masing-masing. Setakat dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita dah buat, apa yang kita dah tabungkan untuk simpanan dekat akhirat? Saya suka tanya diri saya, di usia ini yang dah nak 30 tahun ni, apa yang saya buat? Adakah saya pergi kerja, balik kerja, lepas tu masak, tidur, and then rutin yang sama berlaku? Adakah sekadar itu? Dan saya suka satu kataan, tabung akhirat. Means kalau kita, macam kita lah,
Takaful Malaysia sendiri kan, orang datang untuk apa, bayar apa panggil bayar takaful kan, sebab caruman tu. Sebab apa? Sebab kita rasa ada kemungkinan yang berlaku akan datang untuk kita simpan ataupun kita secure. Apa-apa berlaku, kita ada perlindungan. Apa-apa happen, ada tabung yang akan membantu kita. Macam tu. Tapi kalau kita, itu kat dunia, kalau kita kat akhirat, apa yang kita nak tabungkan? Dan makin lama, macam takaful, betul, kalau saya salah mohon betulkan ya semua ya. Okay, makin lambat kita nak apply caruman, dia makin naik harga, betul tak? Betul. Kalau kita dengan Allah, ada tak Allah naikkan harga dia? Kita nak tabung berapa ke, Allah kata tak boleh, makin kau tua makin banyak kena benda ni. Allah tak sebut macam tu. Allah kata kita boleh, bila-bila saja kita boleh tambahkan iman kita. Bila-bila saja kita boleh bertaubat kepada Allah. Bila-bila saja kita boleh perbaharui niat kita. Kita boleh perbaiki diri kita. Itu beza dia yang kita boleh lihat. Okay? Dan macam mana yang sepatutnya kita kena buat? Bersiaplah untuk kehidupan di akhirat, seolah-olah kita ni akan mati esok, ataupun mungkin mati kejap lagi, kan? Dan supaya apabila ajal itu dijemput, apabila ajal itu tiba, kita ada simpanan amal jariah kita untuk akhirat. Kalaulah kita tahu kita ni akan mati, mesti kita akan tahu kita akan mati, betul tak? Kita tahu kita akan mati kan? Semua manusia itu, semua kehidupan itu akan pergi. Tapi kita tak tahu bila. Tapi andai kata kita tahu kejap lagi ni balik kerja ni kita akan accident ke, na'udzubillah min zalik, ataupun kita akan mengalami kemalangan ke, kita akan something happen dekat kita, mesti kita akan bersedia. Paling-paling pun tak naklah keluar rumah, tak naklah pergi kerja, nanti apa-apa berlaku bahaya kan, risiko pula. Tapi kalau kata kita ada penetapan masa tu pula, kita yang tak ada usaha untuk nak, kita akan jadi macam tak apa, nanti dah tiba due date, kita pulun habis. Contoh kat sini, siapa kalau kata, saya ambil, kalau umur 35 tahun, saya dah tahu dah saya akan meninggal, na'udzubillah. So kita cakap, paling-paling kita enjoy dulu, enjoy dunia ni, enjoy. Nanti dah umur 34 tahun, sebulan ke, baru kita taubat betul-betul. Macam banduan yang apa, dia tahu kematian dia lagi 3 bulan, 6 bulan, 5 bulan, dia mungkin sempat bertaubat. Okay? Itu rezeki kepada dia juga. Walaupun Allah beri dia hukuman di dunia, insya-Allah dia terlepas daripada hukuman di akhirat. Tapi kalau kita macam mana? Amalan pun tak berapa, kita macam takut kan? Okay? Tapi kita kena yakinlah, insya-Allah Allah itu ada dan Allah itu Maha Pengampun. Okay, kalau kita tengok dalam surah Al-Ankabut sendiri ada sebutkan, kehidupan ini hanyalah satu benda yang sebagai sedekurau, sebagai satu tempat untuk kita happy-happy, ataupun satu tempat untuk yang sangat sementara buat kita. Yang paling penting ialah kehidupan di akhirat tu. Okay, laukan ya'lamun. Okay, sekiranya mereka mengetahuinya. Sebab itulah kita kena tahu bahawa kenapa kita kena duduk di akhirat. Kenapa kita kena ada matlamat hidup di akhirat. Walaupun kita melalui satu fasa di dunia ini yang kita rasa panjang. Okay. Kesibukan dunia sering membuatkan kita leka, terlupa, tugasan banyak, kerja banyak, komitmennya banyak. Tapi sampai bila kita hanya nak kejar urusan dunia, sampai kita lupakan akhirat. Okay, kita sama-sama muhasabah diri. Ada satu kisah, saya tak tahu pernah dengar ataupun tidak, pasal Abdul Rahman bin Auf. Okay, Abdul Rahman bin Auf ni adalah seorang sahabat. Okay, dia ni seorang yang sangat kaya. Saya pernah dengar pasal kisah Abdul Rahman ni. Abdul Rahman bin Auf ni dia memang kaya.
Siapa rasa dia pernah dengar Abdul Rahman ni memang kaya, orang yang hebat. Kalau kata kaya dia tu, sahabat menggambarkan kekayaan dia itu daripada Madinah ke Syam, tanah Syam tu penuh dengan harta dia. Okey? Dan masa tu Abdul Rahman ni dia dapat tahu kalau dia disebabkan dia kaya, dia akan lambat sikit masuk dalam syurga. Sebab apa? Sebab banyak benda yang nak kena dihisap. Betul tak? Orang yang kaya banyak benda nak kena audit, kan? Benda satu. Tapi walaupun dia audit tu adalah benda-benda yang ke arah kebaikan, dia memberi kata amal jariah kepada orang lain, tapi still kena audit lah. Banyak lambat sikit lah masuk syurga, tetap masuk syurga. Lepas tu Abdul Rahman ni buat apa? Dia cuba untuk memberikan segala harta yang dia ada kepada orang lain. Dan satu hari Abdul Rahman ni dia nak habiskan harta dia nak beli kurma yang rosak. Tak tahu kenapa dia nak beli kurma yang rosak kan? Sebab kata kalau dia beli semua kurma yang rosak ni, nanti harta dia berkurang. Lepas tu dia beli, esok tu datang pegawai daripada masa tu, zaman-zaman itu adalah ada raja ketika itu sakit dan dia memerlukan kurma-kurma yang rosak. Dan pegawai dia kata, kami sanggup bayar sebanyak yang mungkin harta yang ada untuk nak memberikan, nak dapatkan kurma rosak ni. Mana ada orang jual kurma rosak kan? Tapi Abdul Rahman ni lah ada kurma rosak tadi. So dia jual balik semua kurma dia dapat lipat kali ganda. Nak kata rezeki Allah tu maha cantik kalau kita niatkan benda-benda yang baik. Dan saat kewafatan Abdul Rahman bin Auf ni, Masya Allah, tabarakallah, dia sempat melansaikan segala hutang sahabat-sahabat dia, orang sekeliling dia, hutang orang lain kepada orang lain, dia dapat selesaikan. Dan yang kedua, hutang orang kepada dia halalkan, relakan. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang ketiga, dengan harta, lebihan harta yang Abdul Rahman ada ni, diberikan kepada semua pesara-pesara perang Badar yang masih hidup, dan termasuk juga lah kepada isteri-isteri Nabi Muhammad SAW yang masih hidup. Masya Allah. Itu mereka yang kaya, yang rasa macam perlu memberi. Tapi kalau kita ni, kita tak adalah harta sangat, biasa-biasa je. Macam mana ni? Apa yang kita boleh buat? Ada tak yang nak kongsikan? Macam mana? Apa yang kita boleh buat sebenarnya? Kita tadi contoh adalah contoh orang yang berharta, yang memang kita terang-terang dia tahu dia ada duit, dia boleh memberi. Kita yang biasa-biasa adalah cukup-cukup makan, kais pagi, makan pagi sedih sikit kais petang, makan petang. Macam mana ni? Macam mana kita nak buat ni? Apa yang kita boleh buat? Carilah inisiatif lain. Apa lagi sedekah-sedekah yang ada dekat dunia ni selain daripada memberi harta? Apa dia? Berkongsi ilmu, mengajarkan sesuatu manfaat. Lagi senyum. Hari ni macam masam je semua tengah hari ni. Ngantuk ke? Saya faham. Baru macam tersengih nampak gigi, okey. Okey, boleh lepas makan dia macam berada di satu dunia yang lain. Macam hari ni kita memahami. Saya juga bersama anda. Okey, saya nak berdiri boleh tak? Okey, saya ni macam jarang duduk ni. Okey, kalau saya tak pakai mic, dengar tak suara saya? Saya cubalah macam jauh sikit macam ni. Oh, tak dengar yang belakang. Sambil munyah tu. Tak dengar suara-suara gitu. Okey. Apa tadi saya cakap? Kita tahu kan? Kita tak ada, mungkin kita tak ada harta yang cukup seperti orang lain untuk memberi. Tapi kita ada inisiatif lain. Tadi macam mengajarkan sesuatu, berikan senyuman, sebarkan ilmu. Rasulullah kata ada 3 perkara yang selepas kita meninggal pun jangan risau, semuanya settle, pahala kau akan berjalan berterusan kalau kau ada 3 benda ni. What is that? Siapa dapat jawab 3 ni, saya bagi hadiah. Kalau dengan saya biasa-biasa ada hadiah. Okey, cepat, siapa nak cakap? Okey, seorang je. Saya nak dia pegang mic di depan. Orang kata
Kalau orang kata nak je kena eager for that things. Okay, siapa nak? Yang belakang pun boleh. Okay, Kak Liza. Okay. Bagi orang lain. Oh, Kak Ina kata bagi tak boleh. Okay, tak apa. Kita bagi. Siapa ada nak katakan tak? Siapa nak katakan? Okay, soalan kedua. Mela, siapa? Mela kena katakan. Mai. Okay, tadi kata bukan. Kak Liza moderator kita hari ini. Nanti kita bagi hadiah special. Siapa nama? No? Right. Soalan. Masya Allah. Dia rajin tanya soalan. Takutlah pula. Apa 3 perkara tadi? Okey, apa 3 perkara yang tak akan pernah putus walaupun kita dah meninggalkan dunia ini? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, Sedekah jariah. sedekah jariah, Anak yang soleh. anak yang soleh, ya. Ada depan tu. Ada. Ada depan sebelum anak soleh tu apa? Anak soleh tu dia buat apa? Anak soleh tu buat apa? Yang belakang dah angkat tangan dah tu. Dia ada pada anak yang soleh. Okey, bagus. Insya-Allah. Saya nak tanya. Takut. Okey, apa dia? Kalau macam contoh kita parents yang meninggal, Okey. sebenarnya kalau kita niatkan sedekah atas nama parents, adakah sedekah tu dikira sedekah jariah parents atau kita kira kita anak yang soleh? Sebab kita tolong sedekah. Insist on kita buat tu apa? Sebenarnya ada anak kita di mana sebenarnya? Okey, baik. Terima kasih. Kak. Siapa dah Kak Rai yang tadi? Nah, orang suka lah jangan berhenti, panjang je. Sesuai usul kan? Banyak dia punya ni. Okey. Jadi hadiah kita limited, cuma hadiah akhir tu nanti mungkin semua boleh dapat lah insya-Allah. Okey. Tadi ada soalan. Kita bagi dia soalan, dia bagi kita balik soalan kan. Okey, tak apalah. Soalan dia macam mana? Parents kita dah meninggal, then kita niat kita buat sesuatu, kita buat sedekah ni sebab untuk parents kita, untuk kedua bapa kita yang telah meninggal dunia. Macam mana? Adakah pahala itu dikira macam pahala jariah untuk mak ayah kita, ataupun kita macam mana, kita yang mengeluarkan duit kita untuk ni? Dia macam kira dapat 2 lah, bonus. Sebab duit tu datangnya daripada siapa? Kita niatkan untuk ibu ayah kita. So ibu ayah kita pun dapat pahala disebabkan kita memberi tadi. So dia kira macam dapat 2 je. Macam tu. Sama juga macam kita mendoakan orang lain tanpa orang tu tahu. Pernah dengar tak hadis ni? Yang contoh kan, kita doakan sahabat kita, siapa nama dia? Contoh random lah, kita doakan Siti Nurhaliza kan. Siapa tak kenal Siti Nurhaliza? Ya Allah, semoga Siti Nurhaliza ni jadi usahawan yang berjaya dunia akhirat. Lepas tu dia boleh bantu kok lah kita ni dapat free kit ke, makeup ke. Alhamdulillah contoh kan. Kita doakan dia, walaupun benda tu just a random thing, tapi doa tu akan berbalik pada kita kan. Allah murahkan rezeki kita, Allah berikan kesihatan kepada kita. Itu yang sebenarnya. Doa tu dia special, very special. Sama juga, saya suka lazimi perkara ni, iaitu apa-apa yang happen kan. Contoh orang tolong kita ke kat office, ada orang tolong Kak Liza, tolong tuangkan air ke, tolong ambilkan air Kak Liza nak kuih ke apa kan. Saya suka doakan. Saya akan cakap, oh terima kasih syurga buatmu. Walaupun kat office tu macam saya duduk di Yadim, saya baru tukar bahagian media. Media ni dia macam semua orang macam akan buat kerja sendiri. Tapi saya masuk di situ sebagai orang yang kecoh kadang kan. Dia akan cakap, kalau dia tolong-tolong angkat barang ke, kita nak kena angkat kamera, angkat tu ni kan. Cakap, oh terima kasih, syurga buatmu semua. Amin, terima kasih, amin. Kita pun, at the same time kita pun doa untuk diri kita. Ataupun kita, kadang-kadang ada benda yang random berlaku. Kita naik kereta, kita nampak ada orang hujan-hujan tengah berjalan, kita naik MRT, dan mungkin MRT tu kawan-kawan kita kan. Dan kita doakan, semoga dia selamat sampai. InsyaAllah aku tak dapat nak tolong anak aku ni, nanti bising pula anak aku basah kuyuk kalau lambat. Nak tolong pun susah nak tolong kan. Jadi kita doakan. Dan moga-moga dalam masa yang sama Allah bantu kita juga. So itu antara benda-benda yang kita boleh buat selain kita memberi dalam bentuk harta. Selain kita memberi dalam bentuk kata duit.
Dan saya juga ada satu benda yang saya cuba amalkan dan buat. Saya cuba untuk konsisten. Pernah tengok tak Touch and Go? Touch and Go yang QR tu, kalau hari raya mesti ramai orang bagi Touch and Go punya QR tu kan. Yang penting jangan pelik-pelik, jangan scammer sudahlah. Okey, saya suka buat benda tu setiap pagi lepas subuh ke ataupun nak pergi kerja ke dua ni. Saya akan buat. Kan dekat Touch and Go, saya tak tahulah siapa yang tak pernah cuba nanti boleh cuba. Dia boleh bagi ucapan. Kadang-kadang saya tulis lah bagi tu, jangan lupa selawat dulu pagi ni 11 kali. Ataupun saya cakap istighfar 11 kali. Lepas tu kadang kita letaklah dalam, dulu saya letak random. Random ni maksudnya, contoh kita bagi RM5. Contoh RM5 ni untuk 10 orang. Ada orang dapat RM9. Lepas tu ada orang dapat duit, ada dapat 2 sen, 10 sen. Jadi macam tak adil lah. Dia macam kesian yang lain kan. Yang lain pun better juga. Jadi saya bagi yang, bagi apa equal. Jadi semua dapat amount yang sama. Kadang tak banyak pun dalam 10 sen, 20 sen. Siapa yang istiqamah, sebulan mungkin dia boleh dapat RM3, RM4 kan. Hari Jumaat lebih sikit. Macam tu. Okay, itu tu antara benda-benda yang kita boleh buat. Saya share ni supaya kita macam realitinya apa yang kita boleh buat sebenarnya. Kita nampak terus. Okay. Lepas tu kita tengok sini. Okay, kebahagiaan di akhirat tidak mungkin dapat dinikmati tanpa melakukan amalan baik ketika kita dekat dunia ni lagi. Kita dah pergi kat sana, kita dah pergi dekat alam kubur. Kita boleh buat apa-apa tak? Tak ada benda, tak ada apa-apa. Hatta Rasulullah kata apa? Allah sebut dalam Quran, saya tengok ayat dia berapa? Manusia ni dah sampai dekat akhirat ni, dia meronta-ronta nak balik. Boleh tak nak balik kat dunia? Boleh ke? Tak boleh. Jadi memang kat dunia ni je tempat kita nak kumpul banyak benda yang kita nak buat. Walaupun kita rasa saya hanya manusia biasa, saya ni bukan ustazah kata, saya ni bukanlah ni. Ustazah pun melakukan kesilapan, ustazah pun ada dosa-dosa dia. Okey. Tapi kalau kita istiqamah melakukan sesuatu kebaikan tu, insya-Allah. Dan kita setiap hari kita rasa macam nak jadi baiklah. Baik yang bersih mana? Bersih yang macam mana kita nak? Bersih yang Allah redha lah. Ada benda yang Allah tak kasih, ma'ruf nahi munkar kan. Apa benda yang Allah tak kasih tu, janganlah dibuat. Okay, apa benda yang Allah suruh kita buat, kita buat. Dah ada, kalau kita tengok benda yang very simple, rukun apa? Rukun iman. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Apa dia? Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, macam slow je suaranya, hidup lagi ke? Okey, saya tanya khabar sikit lah. Kalau saya cakap hai semua, anda kena jawab hai, saya okey. Okey, boleh? Tapi kena dengan gaya masing-masing. Hai semua. Hai, saya okey. Dia ada cakap hai, saya okey. Macam tak okey je. Okey, hai semua. Okey, yang belakang sekali. Oh, saya okey. Okey, good. Okey, alhamdulillah. So, yang pertama, rukun iman yang pertama apa? Percaya, beriman kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, okey, kepada kitab. Yang keempat, Rasul. Yang kelima, hari kiamat ke kodok kodar? Ada kodok kodar? Ada hari kiamat bersatu ni? Hari kiamat. Okey, seterusnya kodok dan kodar. So kita tahu rukun iman ni, benda ni lah yang kita kena ada dekat dalam diri kita dulu. Kalau kita rasa macam jauh, percaya kepada Allah. Kalau kita ada masa, ada fasa kita down, ada fasa kita rasa macam penat, lelah dengan dunia ni, kita ingatlah balik kenapa kita hidup. Kalau kita mengeluh, kita cakap kita rasa macam dunia tak ada apa-apa, maksudnya kita tak percaya pada Allah. Very simple kan? Yang kedua, kita percaya kepada malaikat. Kita tahu malaikat ni ada malaikat yang mencatatkan kebaikan dan ada malaikat yang mencatat keburukan. Jadi kalau kita buat benda yang tak baik, kita asyik buat benda yang Allah tak kasih, dia macam tak ada rasa apa-apa. Kena berhati-hati.
Maksudnya ada something wrong. Mungkin tak percaya kot yang malaikatnya ada mencatatnya. Yang ada malaikat yang melaporkan pada Allah. Macam tu. Okey? Yang ketiga. Kepada kitab. Kita tengok balik. Sekarang ni, apa kitab yang terakhir yang diturunkan? Al-Quran. Okay, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan itulah panduan kita hari ini. Cuba kita tanya balik diri kita. So, cukuplah saya pegang beberapa perkara ni. Okey, cukuplah saya pegang ni. Kita tanya diri kita. Yang ketiga. Setiap hari, berapa kali kita menzalimi bacaan ayat Al-Quran? Melazimi, bukan menzalimi. Yang lain macam aku dah confused ni. Itu tips yang kunci sebenarnya. Padahal saudara tersasul kan? Okey. Melazimi bacaan ayat Al-Quran. Kadang saya cuba tanya diri kita sebab kalau saya di Yadim ni dah satu organisasi yang sangat busy dengan kelapangan. Banyak pergi keluar, program sini. Jadi kadang masa kita tu sangat limit. Dan kita macam mana kita nak kadang nak baca Quran dalam kereta tu, kadang macam segan juga kalau ramai-ramai kan, tiba-tiba tengah program buka Quran kan. Ataupun kadang maghrib isyak tu very fast. Malam kita dah penat dan ngantuk nak tidur, esok sambung lagi program macam tu. Jadi saya kena ada target. Setiap pagi saya wajib baca Al-Waqiah. Ini very the comment lah. Saya tak tahu, setiap orang lain-lain. Betul tak? Ada orang saya kena at least sehari satu muka. Kalau saya tak pandai baca Al-Quran, saya kena usaha belajar untuk baca Al-Quran. Betul tak? Tak semua orang, mungkin dia agak kata Allah bagi sedikit ujian untuk dia nak kata mungkin zaman dulu dia tak sekolah agama, kita tak diajar macam mana nak mendalami Al-Quran tu lebih awal. Jadi dia tak apa. Jadi kita macam kena baca berapa ayat. Iqra macam mana? Kak Rai dah kat tangan dah risau. Kenapa tak? Sama tak pahala? Wallahualam. Pahala ni sebenarnya Allah yang bagi. Yang penting pahala, berapa banyak pahala ke ataupun niat kita. Niat kalau kita ikhlas, kita memang baca tu untuk Allah, insya-Allah kita yakin Allah akan memberi. Walaupun tu hanya terjemahan. Kadang create kan apa semua. Kita rasa macam takkan nak baca Al-Quran, tapi kita dengarlah tazkirah ke apa-apa pengisian. Jadi sehari tu kena ada. Kan sekarang TikTok banyak kan. Cuba cek TikTok kita. FYP apa? FYP masakan ke, Khairul Amin ke, apa? Baju. Baju kan. So kita kena tengoklah. Sebab benda tu algoritma ni kita punya. Kalau kita jadi macam muda-muda tak kahwin lagi, ada algoritma dia macam apa kata apa galau. Kalau galau kan, carilah jodoh yang gini-gini. Contoh dia mengangguk, maksudnya betul kan? Okey, kalau mak-mak ni biasa apa? Jualan murah, lelong, shawl, tudung. Sekarang ni merdeka pula. Apa baju merdeka? Baju merdeka cari kan. Lagi dia tu, itu yang kita nak bina algoritma yang macam mana. Kalau kita setiap pagi, biasa kan kita ada sambil bersiap tu, pasang zikir Tafrijiyah ke, pasang zikir Fatimah ke, atau pagi-pagi kita pasang Al-Masurat. Dia automatik kalau pagi tu kita buka telefon, itu yang dia keluar. Kita tinggal tekan je. Betul tak? Kalau pagi-pagi tu memang biasa dengan Zayan ke, ataupun Ikim, ataupun radio apa kan, dia automatik akan keluar benda tu. Sama juga macam ada orang dia suka podcast, sambil drive dia dengar podcast. So automatik algoritma tu akan ikut cara kita. Kalau kita tengok cerita Korea kan, sekarang ni saya tengok pattern-pattern saya tengok orang-orang yang berumur dia suka tengok cerita Cina yang short-short tu. Tak tahu lah, insyaAllah tak kafir tak ada kan. Semua mudi-mudi lagi insyaAllah. Saya kalau kat rumah pun saya beritahu kenapa pakcik saya suka tengok cerita Cina-Cina yang pendek-pendek tu. Episode-episode tu kan, benda short-short. Apa dia tengok? Rupanya saya tengok dekat trend, maksudnya orang share, dia ada fasa orang suka tengok short film yang episod kecil-kecil, 1 minit 2 minit tu. Okay? So kita nak cuba cakap yang apa yang kita
boleh buat ialah diri kita ni. Macam mana kita nak bentuk diri kita? Okay, kalau saya suka sebut pasal rutin. Sebab dari rutin tu kita boleh bentuk apa sebenarnya yang kita nak buat. Selain daripada kerja, sampai kerja pun kita boleh dengar apa. Sampai kerja kita boleh buat apa. Kita kena cari, aku ni boleh buat apa Sampai masak boleh buat apa. Sampai bebel anak, sampai kupas zikir. Jadi bebel kejap zikir balik kan. Sampai tu masak, basuh kain. Saya suka buat banyak benda dalam satu masa. Walaupun ada orang yang tak boleh. Macam mana saya jadi zikir saya tu macam lain pula bunyi dia kan. Kalau zikir tu jadi mantra, tak apalah kat mati dalam zikir tu kan. Okay, buat je satu kerja dulu, settle baru kita ni buat benda lain. Okay, ni yang saya nak cakap. Walaupun kita ada keluarga, okay, kita ada harta benda, still kena ada amalan-amalan kita. Still kena buat sesuatu untuk diri kita. Okay, apa yang kita boleh buat tu kita kena tanya diri kita. Okay, ni pun saya dah sebut tadi pasal sedekah, pasal infak. Okay, tak salah untuk kita memberilah. Hari Jumaat ni, kalau biasa memang setiap hari hari Jumaat ada makan dah. Okay, InsyaAllah kan. Okay, duit tu daripada yang kumpul sikit-sikit. Okay, tabung kotak kecil tadi. Comel kotak tu, patut besar lagi. Patut boleh basuh banyak lagi dah. Selagi macam kosong. QR sekarang. Okay, QR masuk apa dia ada tabung takaful benda ni, surau. Individual lah, AJK. Okay, AJK pun dia rasa macam kaya sekejap lah. Kaya sekejap kan. Lepas tu nanti duit tu keluar balik kan. Okay, so benda ni sekarang dia banyak dah. Dulu orang kata tak cashless lah, orang kata tak bawa duit lah. Sekarang dah pakai ni, dah ada QR. Line pula tak ada. Macam-macam. Tak ada cakap telefon di WhatsApp ke apa kan. Kita boleh pinjam hotspot ke kawan sebelah ke. Itulah, jangan nak mencari alasan dan nak memberi. Bagi saya kan, pasal makanan, pasal berkaitan dengan sedekah ni, bagi je lah kak. Tapi janganlah over sangat sampai kau yang tak makan. Tu pelik. Kita buat baik tapi berpada-pada. Kita ikut kemampuan kita kan. Siapa kau apa? Macam okay. Dan apa pula, yang ni saya suka nak tekankan. Pernah dengar tak perkataan istidrosh? Istidrosh ni apa? Jangan tengok. Okay. Okay, apa tu istidrosh? Cuba cakap apa yang awak tahu pasal istidrosh. Saza akan cakap dapat hadiah dulu baru saya jawab. Okay, cuba siapa nak jawab, saya bagi hadiah. Okay, kakak belakang. Siapa nak share apa itu istidrosh yang dia tahu? Naik. Okay, Allah bagi dia banyak benda dekat dunia ni, walaupun dia melakukan kemaksiatan, walaupun dia melakukan banyak dosa. Pernah tak rasa dalam diri ni, apa ni tak adalah baik sangat, tapi ada je benda yang Allah bagi. Ada je kemudahan yang Allah beri. Mungkin ni tanya diri kita. Tak dengar, okay, termaaf. Okay, itulah kak beri depan lah. Okay, depan ada kursi hijau lagi, kursi VIP. Okay, apa tadi? Okay, istidrosh ni yalah Allah bagi kita happy. Hari ni tak ada ujian apa-apa, mudah, Allah bagi mudah semua benda. Kita buat dosa, kita buat jahat pun Allah tolong lagi. Siapa pernah rasa di fasa-fasa itu? Fasa yang macam setidaknya kita sedar kan? Setidaknya kita sedar yang Allah bagi kita sedar yang Allah bagi kita sesuatu, tapi kita macam tak ada balas balik je dekat Allah. Sebenarnya Allah jentik perasaan tu penting. Sebenarnya Alhamdulillah, kita sebut Alhamdulillah. Biasanya Allah ingat aku. Kalau saya pun jatuh, saya 2 hari lepas jatuh, so saya tak boleh solat. Lutut saya saya MC 2 hari, sebenarnya hari ni MC. Semalam pun MC kan. Nak katanya hari yang very smooth. Time bersukan tak jatuh, time jalan jatuh. Tu nak cakap dia berlari. Masa tu memang waktu yang dia ni setiap hari Rabu dia ada fit Yadim.
So sampai pukul 9.30 pagi memang akan bersukan. Jadi waktu sukan, waktu besok, waktu jogging tu tak jatuh, kan jalan tu jatuh. Lutut pula dah memang dah tekuk. Sebab tu dah banyak injin. Tu nak cakap, bila kita diuji tak, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Allah ingat kita. Pernah tak dengar kisah pasal seorang ulama yang dia takut kalau dia tak diuji? Sangat takut. Okay, cerita dia macam ni. Okay, selalunya setiap hari dia akan berjalan ke masjid kan. So akan ada benda yang berlaku. Memang akan sampai happen berlaku. Tapi dia berjalan, hari tu memang hari yang tenang. Dia tak ada, dah beberapa hari dia rasa macam Allah tak uji apa-apa. Uji ni boleh jadi dia bukanlah setakat terjatuh je. Kadang yelah kita macam dengan orang kita baik, tak ada gaduh-gaduh, tak ada masalah-masalah kan. Kita makan pun kita rasa Alhamdulillah cukup semua. Nak membuang pun rasa lega. Itu okey lah, Alhamdulillah lah. Cuba bayangkan kalau sembelih. Ujian tak? Ujian lah, ujian. Baik mood satu hari kan. Cuba bayangkan kalau kita pagi-pagi bangun, kalau yang dah berkahwin suami cari pasal. Selalunya dia hantar pergi sekolah, hari ni dia nak suruh kita pula hantar anak pergi sekolah. Dia tahu kita ni contoh. Kan? Tu pun ujian. Betul tak ulama ni? Dalam beberapa hari dia tak ada ujian tu, satu hari Allah bagi dia sedikit, macam dia jatuh sikit je, tersandung je. Tak ada berluka pun apa. Tapi sebab apa? Alhamdulillah. Saya suka pegang ayat ni, iaitu bila Allah bagi kita ujian, maksudnya Allah pandang kita, Allah ingat kat kita. Berbanding kalau istidraj tadi, Allah bagi semua benda. Istidraj ni pada perkataan apa? Darajat. Iaitu perkataan darjat macam darjat. Allah nak tingkatkan, Allah nak ni, Allah nak bagi lagi kat dia. Allah bagi lagi ke apa? Kemewahan dunia. Allah bagi dia benda-benda yang dia suka dekat dunia. Tapi tanpa sedar sebenarnya dia menjauhkan diri kepada Allah. Tanpa sedar sebenarnya dia dah tinggal dah solat tahajud. Macam baca Quran pun mungkin kadang-kadang bila rasa nak baca-baca. So benda tu yang kita bukan buat benda yang besar-besar sangat pun, jahat-jahat sangat pun. Tak adalah sampai berompak pun, tak adalah sampai mencuri, tak adalah sampai membunuh. Tapi benda simple kan, yang kita rasa macam ya Allah, benda ni pun kita tak buat, lama dah tak buat. So kita sama-sama muhasabah diri. Okay, kita lupa nak bersyukur, kita lupa nak istighfar. So ni antara salah satu kenapa benda ni boleh sentiasa berterusan berlaku. Dan satu benda berkaitan dengan kebaikan, kalau kita rasa nak buat, kita terus buat. Pernah tak dengar pasal 3 minutes rule? 3 minutes ke 5 minutes rule? 3 second 3 second rules. Dia kata kalau kita terdetik nak buat satu perkara, ini benda yang benda baik lah, tak adalah terdetik semacam nak pukul je. Siapa lebih contoh contoh Fatimah lah macam tu. Ada Fatimah kat sini? Ada? Tak ada? Okey, contoh geram je dah dengan Fatimah ni, geram je dah dengan Yana ni kan, geram dia nak tumbuk. Okey, di dalam 3 second kita tumbuk dia. Bukan macam tu. Okey, 3 second rules ni maksudnya benda-benda yang baik yang kita rasa nak buat, kau buat je lah. Kau jangan kejap lagi lah. Saya macam bangun tidur, saya bukan geram diri saya, padahal dah set lah, kata dah 5-20 minit kita tu paling lewat dah nak bangun dan nak sempat nak solat tahajud ke apa kan. Tapi kita ni lah, dia macam tak apa lah, kejap je lagi kita matikan dulu kan. Sekali bangun kau apa? 6.30? Badan muda. Kan? So benda-benda macam tu. Sama juga contoh kita rasa macam nak solat duha lah kan, sempat je nak solat duha. Okey tak? Dah, kau jangan nak benda tengok, pergi toilet aku duduk sekarang. Kalau dah kentut dah tu kan, pergi buat terus. Macam tu. Kalau kita rasa macam dah masuk azan, terdengar macam terdetik nak buat baik ni, kita rasa terdetik dah macam okey dah terus solat, tak dia duduk, pergi sekarang, pergi macam tu. Macam kena cakap diri sendiri, cepat itu kebaikan lah. Jangan yang keburukan jadi dibuat ya. Kita rasa macam tak puas hati, rasa nak pancit, dia tayar kan, pancit terus 3 second lah. Ustazah Yana kata 3 second tu kena ambil tindakan, ambil kau. Okay, benda-benda yang baik. Okay, so inilah tadi apa orang kata lawan daripada istidraj ni.
dia rasa satu rahmat Allah bagi kat dia. Dia rasa bersyukur. Dia rasa alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Setiap pagi kita kena sebut alhamdulillah. Okay, dan setiap kali lepas solat ada satu amalan yang memang Allah suruh baca, suruh amalkan. Apakah dia? Doa apa? Masya Allah, saya dengar ya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Oh, dia ada kat sini sebenarnya. Okey. Ini dia. Baca setiap kali lepas solat. Kita nak baca doa lain tu tak ada masalah. Cuma tolonglah baca ni. Okey, apa maksud dia? Boleh tak kita baca sama-sama? Okey, sekarang ni duduk paling tegak, paling cantik, paling comel. Duduk. Ternafas. Okey, kepala tu pusing-pusing sikit. Okey, doa tu betul-betul Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya sebut Allahumma a'inna. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingatimu ya Allah, mensyukuri atas segala nikmat-Mu dan memperelokkan ibadah kami kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Okey, baca setiap kali selepas solat, insya-Allah. Benda ni akan melembutkan, kenapa doa-doa ni akan melembutkan hati kita, melembutkan diri kita, dan kita akan rasa setiap hari macam bersyukur. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita kena apa-apa pun alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Still boleh hidup. Ada benda kadang kita rasa, kan Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Benda yang very simple, common, semua orang bertahu. Okay, Allah tak akan uji seseorang itu luar daripada kemampuan dia. Dan kalau hantar Allah uji pun, kita anggap itu adalah satu benda yang kita kena syukuri. Okay, so amalkan ni setiap kali lepas solat. Okay, nak baca berapa kali? Ikutlah nak baca berapa kali. Okay. Okay, jom kita ke sini pula. Yang ni apa yang kita boleh ambil? Tadi kita cerita pasal Abdul Rahman bin Auf. Orangnya kaya, orangnya berharta, dan dia ada jadi satu figura yang baguslah untuk orang-orang yang levelnya level tinggi. Ini adalah seorang sahabat, maka sahabat dia tabi'in. Okey, seorang tabi'in yang namanya Rasulullah dah tahu dulu, walaupun Rasulullah tak jumpa pun dia, tak pernah pun jumpa dia, iaitu Uwais Al-Qarani. Okey, nama sebenarnya Uwais bin Amir. Tapi Al-Qarani ni sebab kaum dia kan, keturunan dia adalah daripada kaum Qaran. Okey, so kenapa saya nak cerita sikit? Uwais ni dia adalah seorang yang very humble, zuhud, bukan orang kaya. Bukan orang kaya, hanya duduk di satu desa yang sangat kata daif, biasa-biasa je keluarganya. Dia duduk bersama dengan ibunya. Kenapa? Ada satu hadis dia menyebutkan yang Rasulullah kata dekat Umar, kata dekat Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Rasulullah kata, nanti kau pergilah cari Uwais ni. Siapa Uwais ni? Tak kenal kan? Tak tahu siapa Uwais ni. Rasulullah pun tak pernah jumpa Uwais. Uwais ni adalah orang yang orang tak kenal dia kat dunia, tapi Allah angkat darjat dia kat akhirat. Rasulullah kata, kalau kau jumpa Uwais ni, kau doa, minta Uwais ni doakan kau, ampunkan dosa kau. Maksudnya apa? Rasulullah nak kata doa ni makbul. Dan masa tu Sayyidina Umar dia tak kenal, tak tahu siapa. Dan dia sebenarnya dia asal daripada Yaman, kabilah Yaman. Jauh dengan Madinah, Mekah jauh. Okey? Lepas tu nak jadikan
cerita bila Rasulullah pun dah wafat, Sayyidina Umar masa tu menjadi pemerintah. Okey, Sayyidina Umar dia cuba usaha minta macam mana nak cari si Uwais ni. Dan bersama dengan dia ialah Sayyidina Ali. Jadi caranya ialah waktu haji, orang-orang luar semua akan masuk betul. Akan masuk ke tanah Mekah betul. Dia akan datang. Jadi kita kena tengok kalau orang Syam datang, kalau orang Yaman datang, kita cuba orang kata sort satu-satu. Ada tak Uwais ni? Pada satu hari ni ramai-ramai tu dapatlah jumpa kumpulan daripada Yaman. Jadi Umar tanya, Umar kata di kalangan mereka-mereka ni, kata siapa kenal Uwais? Kat sini ada nama Uwais tak? Oh ada Uwais ni. Tapi Uwais tu bukanlah Uwais Al-Qarani. Ini adalah Uwais lain. Jadi dia kata, takkanlah tak ada Uwais ni kan? Di sana. Oh, sekejap, saya tanya. Lepas tu ada di kalangan orang-orang Yaman ni cakap lah, oh tak apa, saya cuba tanya yang lain juga. Mungkin diorang tahu. Rupanya diorang ni kenal Uwais Al-Qarani ni adalah sebagai macam orang hamba je sebenarnya. Dia kata apa? Uwais ni ada ikut kami. Oh, Uwais yang lain satu ke? Uwais tu dia sebenarnya apalah tuan. Ni saya bagi tahu ayat mudah kan? Bukan apalah tuan. Dia ni macam, kami macam kat sini panggil dia macam hamba lah. Dia tolong jagakan unta kami sebanyak kami nak beribadat haji ni. Jadi dia tinggal kat Uwais ni dekat Arafah, jaga unta-unta. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni pergi sana cari, tengok memang ada Uwais. Lepas tu Rasulullah, lepas tu Abu Bakar ni tanya, Abu Bakar lah, Umar tanya, betul ke engkau ni Uwais? Betul ke engkau ni? Ada beberapa ciri yang Rasulullah suruh, maksudnya Rasulullah cerita tu, dan Umar confirmkan. Jadi betul lah ni orang dia. Betul lah ni Uwais Al-Qarani. Lepas tu orang kata, ya betul aku, ya betul aku, ya betul aku. Itu aku. Dan satu benda yang nak menjadikan kesan bahawa dia tu memang Uwais, sebab dia ni dulu Uwais ni ada penyakit kulit. Tapi Allah dengan izin Allah bagi dia sembuh serta-merta, tapi Allah tinggalkan satu kesan dekat tangan dia. Ni kalau macam gambar ni saya tunjuknya lah. Ada kesan yang dia tinggal, dia ada penyakit kulit. Dan masa tu Umar tahu, ya betul lah ini adalah Uwais. Dan masa tu Umar kata, tolong doakan aku ampun, supaya Allah ampunkan dosa aku. Lepas tu Uwais pelik lah, aku ni bukan siapa-siapa pun kan. Kau siapa? Dia bukan suruh aku nak doa ke Allah untuk ampunkan dosa kau. Lepas tu Umar pun jawab, aku adalah Sayyidina Umar, Khalifah. Lepas tu dia macam lagilah macam tak tentu arah kan. Kenapa pula kau lagi hebat daripada aku, sedangkan aku tak ada apa-apa pun kat dunia ni. Lepas tu tanya, yang sebelah ni siapa? Sayyidina Ali. Masya Allah, tabarakallah. Lagilah dia tak boleh terima. Jadi Uwais ni masa tu padang pasir kan, dia punya hamba tu dia macam seolah-olah dia macam, tahu tak dia macam kuis pasir kan, padang pasir tu dia macam tunduk macam tu, dia tutupkan badan dia dengan pasir tu. Macam dia tarik pasir tu. Boleh bayangkan tak? Kita nak ada pasir sebenarnya. Macam dia duduk campur tu, macam dia macam kuis-kuis pasir tu macam nak tutup, nak tembuskan di badan dia. Lepas tu saya nak kata, kenapa kau buat macam tu? Tapi dia teringat Rasulullah kata, kalau dia buat macam tu, biarkan. Setiap pasir yang turun ada dosa-dosa umat yang Allah hapuskan. InsyaAllah tabarakallah. Hebatnya Uwais tu sampai Allah memarahkan. Jadi Umar pun macam bila tersedar Rasulullah pernah cakap macam tu, dia pun biarkan. Selagi dia buat macam tu, maksudnya ada dosa-dosa orang-orang lain yang Allah ampunkan. Masya Allah. Kita rasa macam mungkin sekarang kalau kita dah buat dekat pasir pantai tu, ada orang kisah. Kau dah kenapa memang gila ke apa kan? Kan? Ya Allah, anak siapa tu? Kawan siapa tu? Kan? Tapi itulah orang kata satu mukjizat, satu rezeki yang Allah bagi kepada para sahabat yang kita tak ada sekarang. Okay? Tapi kita sebagai orang yang mendengar cerita-cerita ni, Ibrah ni, kita rasa macam Masya Allah, orang yang sangat biasa. Dan lagi satu, kenapa Allah angkat si Uwais ni? Ni saya sangat suka. Saya pun masa tahu ni saya macam sedih. Saya pun dah tak ada abah. Saya tak ada ayah saya semenjak saya kata satu lagi. Jadi saya macam, apa yang kita boleh buat? Apa yang kita niat? Ni satu Ibrah dia ialah Uwais ni ada seorang ibu. Jadi dia berhajat nak bawa ibu dia pergi haji. Okay, tapi ibu dia tak boleh berjalan macam orang biasa. Dia perlu dipapah, perlu digendong, perlu didukung. Macam mana nak bawa pergi haji ni? Jadi ada satu benda yang Uwais ni pun, dia pun tak ada unta nak bawa. Kan orang-orang dulu yang ada unta semua orang-orang yang kaya zaman Rasulullah.
Alah, kalau kita zaman sekarang ada unta, bukan kaya betul kan? Ada yang cakap unta lah, kita ada kambing, lembu pun kaya kau kamu kaya. Padahal lembu tu seekor je kan. Okay. Jadi si Uwais ni dia bela anak lembu. Dia cari duit, dia kumpul duit, dia kumpulkan dirham dia semua. Dia beli seekor lembu, anak lembu. Jadi dia jaga anak lembu tu, dia jaga. Dan dia ada sediakan satu pondok untuk anak lembu ni dekat atas bukit. Seorang pelik, dah kenapa setiap hari, setiap masa dia angkut anak lembu tu bawa naik bukit. Lepas tu nanti nak turun dia bawa. Dia tak bagi lembu tu berjalan, dia yang angkat lembu. Tahu tak sebab apa? Ya, sebab dia nak latih. Aku larat tak nak angkat mak aku bawa pergi haji. Oh, sebab dia, saya rasa macam kalau kita, kau nak angkat lembu ke kak? Larat dia angkat lembu kan? Tapi Masya Allah. Dan kenapa dia memilih bukit? Sebab bukit ni adalah satu tempat yang dia ada ujian. Bukit ni bukan macam bukit kita tak paling-paling kalau tergolek tahan dekat pokok kan? Betul tak? Kalau bukit dekat padang pasir macam mana? Tak ada apa-apa, ada batu je kan. Kalau tergolek, akan rasa selamat tak? Kalau Allah izinkan hidup, alhamdulillah. Kan, kalau siapa nak naik bukit apa? Naik ke Gua Sur kan, naik bukit yang ada dekat Jabal Nur ke, itu pun kira pendek lah tu kan. Kita pun rasa seram. Sebab bukit yang sangat ya Allah mencabar. Tapi betapa hebatnya Uwais ni, dia boleh angkat setiap hari. Sebab tu orang kampung panggil dia gila. Oh dah lah miskin, gila pula tu. Dia cakap macam tu. Tapi sebenarnya Uwais ni bijak. Dia orang yang sangat suka. Dia buat macam tu sebab nak bawa mak dia pergi haji. Itu Masya Allah, Tabarakallah. Yang mungkin dia, orang dunia tak akan nampak, tapi Allah nampak apa yang dia buat. Okay, so benda ni semua. Dan ada juga beberapa bila dah jumpa dengan Umar cakap juga, kalau kau nak pergi haji, kita boleh sponsor lah macam tu. Tapi Umar cakap apa? Tak apa, dia tak nak. Dia tolak semua tu. Biarlah aku menjadi orang biasa. Nak jadi orang biasa je, Masya Allah. Kalau kita hari ni orang bagilah, cukup lah 1 kilo. 1 kilo banyaknya emas. 1 kilo emas, cukup 500 gram emas. Nak tak? Kita tak nak kan? Siapa tak nak? Apa terbirat tak nak kan? Mestilah nak. Sebab kita pakai pun tak sampai 500 gram. Ada dah 5 gram je dah, 0.5 gram je sahaja je kan. Ini kau nak bagi 500 gram. Zaman tu lagi dah nak bawa. Maksudnya ada unta, ada keperluan makanan semua. Saya nak makan tak, aku boleh sediakan untuk kau. Tapi dia tak nak. So benda ni saya rasa macam ya Allah, aku ni sepatutnya bersyukur dengan apa yang kita ada kan. Dan Allah beri tu bukannya untuk nak darjat yang Allah nak bagi tu bukan di dalam bentuk harta semata. Sebenarnya yang kita kena ingat, dan kita boleh dapatkan ibrah bersama. Okay? Kita pun dah nak habis dah. Dapat akhirat. Kan Ingo saya meleleh dah. Okay, semua okay? Hai semua. Hai. Okay je. Cuba duduk macam paling cantik, paling comel, paling jelita. Macam mana cara duduk dia? Dia mesti ada macam kan, gaya sikit kan? Okay, saya tanya sekali Hai semua. Hai, saya okey. Hai, saya okey. Macam tu. Okey, ada. Okay, sekali. Hai semua. Hai, saya okey. Okay, good. Okay, apa dah ni cakap saya okey? Saya okey lah. Tanya banyak kali. Kalau dengan suami macam, kau dah kenapa tanya banyak kali? Okey lah kan? Okay, tak apa. Kita enjoy ya. So, apa yang kita nak dapat sebenarnya, dia tahu dah, dunia ni sementara. Dunia tak Allah bagi untuk satu ujian. So, kita kena kejar akhirat. So, action tu bermula daripada kita. Okay? Dan kita kena tahu, pertama sekali, tujuan kita duduk kat dunia. Saya just recall balik je. Tujuan asal kita duduk kat dunia memang untuk akhirat. Kau buatlah apa-apa dekat dunia ni, kita buatlah apa-apa pun, semua balik ke akhirat. Kalau tak percaya pun, terserahlah. Contohlah istilah dia, tak percaya, katilah. Kan? Yang penting, itulah yang kita nak cakap. Memang akhirat tu. Kalau salah ke dunia seiring dengan akhirat? Tak salah. Memang tak salah. Dunia seiring dengan akhirat. Maksudnya dia kejar dunia dan dia ada cita-cita untuk
akhirat. Contoh dia nak jadi businessman ataupun dia jadi someone nak naik pangkat dalam taraf formation. Dulu dia start dengan PTO, pembantu operasi. Lepas tu tiba dari mana tahu dia dapat jadi CEO Liana, contoh CEO Yana kan, contoh takaful dia. Kita tak tahu. Tapi dalam masa sama ada akhirat yang kita ingat. Macam kalau aku berada di atas, mungkin kita boleh buat macam ni, mungkin kita bantu yang ni, kita boleh yang ni, kita mudahkan yang ni. Itu yang kita nak. Okey? Saya pun suka macam contoh kita ambil kalau Aminah KA kan. Dia usaha yang kecil, dia buat banyak benda yang besar pada orang lain, beri manfaat untuk orang lain. So benda tu yang kita mungkin tak sampai ke tahap itu, tapi apa yang kita kata, apa yang kita mampu. Okey? Dan dunia ni tak ada harga dia, dan dia tak boleh bawa kat kubur. Kalau kita meninggal, kita ada RM1 juta pun, adakah anak kita akan tanam RM1 juta tu dalam kubur? Tak ada. Hatta kalau kita niat nak membesarkan anak tu semata dia kena pandai. Setiap kali exam kita check, oh, ni yang besar ni, sepatutnya A. Kalau sekadar itu, itulah yang kita dapat. Tapi kita nak anak ni dia faham kenapa dia kena duduk kenapa dia kena duduk dekat dunia. So bila kita makin membesar, kita sakit ke apa-apa berlaku kita, dia tahu sebagai anak dia kena sumbang sesuatu pada parents dia. Okey? Dan bila kita mati dah tak akan kembali. Allah kata sekali je kita akan hidup kat dunia ni. Once kita dah tak ada, itu dah tak ada. Dia tak ada kepercayaan macam kepercayaan orang Cina ya. Hidup kembali tak ada. Okey? Dan berhati-hati kalau kita ada rasa yang aku lebih baik. Kalau kita ada rasa perasaan yang tak apalah, tak ada Allah pun aku boleh hidup, check balik. So semua tu Allah bagi dengan izin Allah. Okey? Dan macam kita tahu pun kenapa asalnya Adam masuk ke sini pun kita tahu Iblis dulu semuanya baik-baik sahaja. Tapi sebabkan perasaan dendam, perasaan iri, itulah yang terjadi. Dan bila kita pula dah berada, manusia dia dah berada di dunia, tugasan syaitan dan iblis ni sentiasa ada untuk membisik kat kita. Jadi kita kena prevent lah. Kita kena ada tak satu banting kan? Banting? Kita kena ada tak wall, dinding. Sebab kita macam, apa dinding yang kita nak letak? Amalan kita lah. Apa dinding yang kita buat? Circle kita lah. Circle ni, semua circle yang baik-baik. Betul tak? Amin. InsyaAllah. Circle yang membawa kita nak pergi tasbirah ni. Ingat senang je nak pergi tasbirah berjihad tau. Pergi tidur bawah meja ke? Kantoi je. Okay. So semuanya takkan dapat kalau kita tak ada ikhlas buat semua benda ni kerana Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah mungkin itu adalah sebagai penutup saya. Kita doa sama-sama semoga kita menjadi hamba yang sentiasa orang kata nak buat benda baik. Dan kalau kita ada silap, jangan malu-malu minta maaf cepat-cepat dekat Allah. Minta maaf dekat manusia, minta maaf dekat Allah. Kalau kata kita baik dengan Allah, tak baik dengan manusia, tak boleh juga. Okay? Jadi kita kena rapangkan hati kita. Apa-apa yang kita buat kat dunia ni bukan urusan kita dengan Allah sahaja, tapi ada urusan kita dengan makhluk lain juga. Manusia, haiwan-haiwan sekeliling kita, semua tu ada juga ibrah yang kita kena jaga, yang kita kena sama-sama kata kena ada apa lagi, tidak balas bersama lah. Di antara kita hubungan baik kita dengan Allah, hubungan baik kita dengan benda-benda hidup yang lain. Jadi saya minta maaf mana kekurangan. Okey ke semua? Okey. Jadi insya-Allah saya harap apa yang dapat hari ni, dapat kita sama-sama ni, saya minta maaf tau mana yang kekurangan, cuma kita nak recap dan kita nak kata muhasabah diri balik. InsyaAllah itu saja. Jadi saya ada hadiah untuk semua yang bersama dengan saya. Siapa cepat dia dapat. Okey. Tips dia, ready telefon. Ada touch and go tak? Touch and go e-wallet. Okey, boleh buka. Sedang mata masing-masing. Yang jauh-jauh tu biar dekat-dekat. Kejap lagi ada sesuatu yang akan dipaparkan. Boleh standby, boleh standby. Tapi biasa-biasa je kita saja sama-sama nak kongsi-kongsi. Okay, ready? You ready semua? Okay, kita tengok siapa yang dapat paling banyak. Tiba tak adalah. Okay, ready? Bismillahirrahmanirrahim. Okay.
Oh, okey, buka scan tu. Alamak, kenapa tak ajar pula tadi? Buka scan. Berapa? Dapat? Dapat, alhamdulillah. Jangan lupa baca surat cinta. Surat cinta bawa dekat nota tu. Semoga kita semua dapat masuk syurga sama-sama. Amin. Okey, wow. Okey. Patut saya tadi duit ni saya letak depan sekali ni. Baru semua ke depan aduh. InsyaAllah saya ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.